Apa ni weh? Kau makan aiskrim murah ni lagi? Tak boring ke? Kau kenapa dia? Ini rezeki aku. Kenapa kau nak kena buat sampai macam ni sekali? Kau jangan melawan lah. Kau tahu tak, kau tu budak lembik je. Kau tak berhak nak lawan-lawan aku. Amira, kau buat apa kat dia? Kau tahu tak apa yang kau buat kat dia tu dah kira buli? Buli? Mana ada aku buli Najwa? Aku kawan je kan Najwa, aku gurau je dengan dia. Itu kau pakai kata gurau. Gurau yang kau cakap tu dah dikira buli lisan dan buli fizikal. Kau tahu tak? Betul tu Amin. Kadang-kadang saya rasa takut nak datang sekolah hari-hari. Sebab orang macam dia lah. Suka ejek, suka bully. Amira, kau nampak? Apa yang kau buat kat dia tu dah buat dia rasa takut nak datang sekolah. Sedangkan sekolah ni tempat kita nak belajar, bukan tempat kita datang dan rasa ketakutan. Maafkan aku Najwa. Aku sebenarnya nak buat kau ketawa je. Aku sebenarnya nak main-main dengan kau je. Ketawa atas kesengsaraan orang bukan benda yang kita boleh buat main. Benda tu dah dikira penontonan akhlak. Sorry korang. Aku janji aku tak buat lagi. Najwa, cuba kau tengok ni. Aku tak faham lah macam mana kan. Kau kan faham ke? Aku tak tahu lah. Dah kacau aku lah. Kau buat velocity. Kau tahu tak velocity? Tak. Najwa, boleh kau tengok kan? Dik, buat apa? Kau nak buat apa tu? Najwa, daripada tadi lagi lah aku tengok kau pegang phone tu. Kau buat TikTok. Dah berjam-jam dah. Tolonglah kita orang ni. Kita orang buat kerja daripada tadi, kau tak ditolong langsung pun. Kau tahu tak kena buat apa ni? Velocity. Kau tak trend semasa tu apa? Tak tahu kan? Kau semua kau memang tak tahu. Tapi aku tengok velocity tu dia punya gerakan macam pelik je. Lepas tu macam tak senonoh je. Apa yang tak senonohnya? Okey je aku tengok. Demi banyak like weh. Korang nak ke? Korang semua? Aku boleh jadi famous tau kalau buat velocity. Inilah problem kau Najwa. Kau ni sangat ketagih dengan perhatian Maya. Kau dah hargakan follower. Kau dah hargakan like tu. Sampaikan semua batas-batas kau langgar. Semata-mata nak apa? Nak viral je. Tapi aku buat semua ni sebab nak ikut trend semasa. Sebab aku suka memang jiwa aku. Suka hati aku lah. Ya boleh nak ikut trend semasa tu. Tapi janganlah sampai trend semasa kau tu langgar adab, langgar maruah. Bila semua benda yang kau buat ni tak senonoh, nilai sopan santun pun hilang. Itulah jadi masalah besar Najwa. Betul. Jangan sampai pada satu tahap nanti kita tak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Semata-mata nak ikut trend. Okey lah. Ya. Maksudnya aku kurangkan. Sorry lah. Kau kan nak diterima. Kau buatlah cara yang betul. Biar berakhlak kau punya konten tu. Bukanlah sebab konten-konten yang asyik-asyik tak senonoh. Populariti yang kau jaga tu dia tak kekal. Tapi maruah kau tu, bila kau buat konten tak senonoh, maruah kau yang hilang. Tak ada nak dapat balik. Susah. Ya, aku faham lah. Weh, apa cerita tu meeting LHC kau? Dia borak terlitin lah weh. Isi dia pun tak selagi. Aku tujuh tu. Sama tu. Madam nak bawa atas daripada 10 kan? Madam tak nak bawa. Nampak? Ha. Dia guna ejas lagi lah ni. Cuma Malas lah. Bila aku nak boleh siap semua gini tu. Kenapa weh? Kenapa kau macam belum semacam ni? Ada orang post gambar aku
lah weh. Lepas tu ada caption berguna sekarang. Janganlah ramai orang share. Encik aku pun banyak juga. Siapa tu? Tak tahu. Korang sebenarnya yang buat tu aku yang post. Aku ni nak gurau je, tak sangka pula viral. Eh? Sampainya. Kau tak kesian ke weh Kak Amira? Kita sumpah kawan. Kenapa kau sanggup buat macam ni weh? Kau tak berdiri antara sikap yang betul akhlak. Tak baik. Tengoklah Amira, tengok jadi aku sekarang. Sedih sebab kau tau. Aku tanya nak sedih. Aku yang gurau je, nak melawak. Kau ni, itu dah dikira guru cyber. Kau guna media sosial untuk malukan orang lain. Lawak pasal tu dah jadi punca kerutuan akhlak. Orang lupa di sebalik skrin tu ada hati yang terluka. Macam hati Amira ni. Kau tengok sikit lagi belum nangis tau. Kan Amira, nangis tak? Sebab tadi aku rasa macam nangis tadi. Aku kalau aku buka phone je, aku rasa macam kenapa semua orang buat macam aku? Semua orang ejek-ejek aku. Ya, sorry tu. Aku tak sangka benda kecil dan tua jadi besar macam ni. Aku sempat je melawak je. Sorry tu. Nampak tak Amin? Inilah kesan guru cyber. Tekanan emosi, kemurungan dan hilang keyakinan diri. Kalau benda ni dibiarkan, masyarakat kita akan jadi tempat yang penuh dengan kebencian tau. Sorry. Aku janji tak buat. Bila teknologi salah guna macam kau ni, nilai kemanusiaan pun rosak juga. Kita kena guna internet untuk membina, bukan menjatuhkan. Kesian Amira. Kau janganlah buat macam tu lagi. Tak baik. Kau tengok dia, lepas tu dia jawab kan? Jawab kan dia? Ya, aku minta maaf tu. Sebab aku tak niat aku semua. Aku ni gurau je. Apalah ni benda pun dah jadi. Viral pun dah viral. Ngejek pun dah ngejek. Lepas tu kau kena ingat lah. Jangan buat macam ni pula kat orang lain. Setiap tindakan pasti ada akibat. Bila sesuatu akhlak dah runtuh, kasih sayang pun akan hilang. Dunia tanpa adab bukanlah dunia yang bahagia. Min. Mari kita perbaiki diri. Jaga lidah, jaga hati, jaga jari, supaya dapat kekalkan masyarakat yang sejati. Akhlak terpuji, bangsa dihormati. Sekian, terima kasih. See you.